Kementerian Komunikasi akan meneruskan pemantauan untuk memastikan capaian internet berkelajuan tinggi dapat diakses sepanjang penganjuran pameran 525. Menterinya Datuk Fahmi Fadzil berkata pemantauan itu bagi memastikan acara gilang gemilang dan berprestij tinggi tersebut dapat dinikmati bukan hanya penduduk tempatan tetapi semua rakyat Malaysia baik menerusi televisyen maupun media sosial. Alhamdulillah kali ini kita telah uruskan banyak masalah dan internet kali ini lebih baik berbanding dulu. Bukan hanya di tapak Expo ini diadakan, tapi kita lihat di seluruh Pulau Langkawi keadaan internet makin baik. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pemantauan, pastikan acara yang gilang gemilang ini dapat dinikmati oleh rakyat. Datuk Fahmi berkata demikian kepada Bernama selepas melakukan tinjauan di Pusat Pemantauan Telekomunikasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC 525 di Langkawi pada Selasa. Beliau turut menzahirkan rasa teruja dengan penganjuran pameran edisi kali ke-17 kali ini yang disifatkan memperlihatkan kemampuan negara dalam soal penyelidikan pertahanan. Saya sangat teruja melihat bukan hanya produk hasil PKS tapi juga hasil daripada penyelidikan Angkatan Tentera sendiri. Beberapa produk yang mereka tunjukkan pada saya sangat-sangat menarik, sama ada teknologi drone, teknologi komunikasi yang membolehkan penjimatan operasi, tapi membuktikan bahawa kita ada pasukan yang boleh membantu dengan idea-idea yang sangat menarik.